apa yang jadi adalah semalam kita trek dekat Sungai Lui, kita tak affected, tetapi kita dah jadi satu pulau semalam. Kita cut off dekat luar tu dengan dunia luar, tak ada elektrik dan tak ada line telefon. Jadi kita tak tahu apa jadi kat luar. Bila kita hari ni keluar 15 km kita keluar tu, teruk yang amat Sungai Lui. Mungkin orang nampak Shah Alam, orang nampak tempat-tempat lain, tapi Sungai Lui tak ada siapa update ni. Sebab jalan dia terputus terus. Tak, bukan cakap jalan terputus, line pun tak ada terus. Line tu, okey. Jadi tim MC Plus akan buat version project. Okey, kita akan assemble, kita akan coordinatekan betul-betul. Kita akan perlukan mineral water, pampers dan sikit food. Dia orang habis tu, habis. Jadi kita akan coordinatekan semua aset MC Plus yang ada. Okay, thank you. Yang ni nampak lagi tinggi air. Yang tu nampak kurang. Hujung. Ni berasa dah. Macam air tu rata. Habis betul lah, tu kurang. Mana Habib? Depan. Depan Habib. Depan Habib. Ôi, ngoài Sky tao. Cô ulang nó lim tía biểu kín à, cái nghe tiệm. Hong Leong Bang Habib. Itu signboard sana, signboard sana. Itu air mana mari ya, Maya kuat oh. Yalah. Mana mari? Sana. Lagi. Kaunter aku. Matilah. Wih, kini jual tu mahal tu. Jom kita balikkan. Kak. Nama kita nak turun tu macam. Saya lori tenggelam Pok Kelang. Kona banyak lubang. Kau. Jambatan mogok pun jam. Banjir air naik.